Baik, bertemu kembali dalam Butir Awal ini. Anda masih ditemani oleh saya, Raja Hisham Raja Zaid, dan kita nak ke perkembangan seterusnya kerana bersempena dengan Aidilfitri yang baru saja disambut oleh seluruh umat Islam di seluruh negara. Tidak dapat dinafikan ramai sebenarnya yang masih lagi bercuti dan mula kembali perlahan-lahan ke ibu kota terutamanya, dan ini keadaan trafik di Lebuh Raya Utara Selatan Plus pada sambutan Aidilfitri masih lagi berlangsung, dan kita nak tahu perkembangan terkini. Bersama kita ialah Pembantu Pegawai Pusat Kawalan Trafik Plus, Muhammad Nizal Miswat. Baik Muhammad Nizal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tahu sepanjang minggu ini masih lagi orang ramai yang meraihkan Aidilfitri, pulang beraya ke kampung halaman masing-masing dan mula perlahan-lahan kembali ke ibu kota untuk memulakan tugas. Dan kita nak tahu perkembangan terkini keadaan Lebuh Raya di sekitar Lebuh Raya Plus. Okey, boleh Cik Syam. Terima kasih. Untuk pagi ini ada pertambahan trafik lah daripada utara tanah air nak menuju ke arah ibu kota negara kita. Okey. Untuk yang terkini, trafik ada perlahan sedikit daripada hentian sebelah Peti Gantang menuju ke kawasan mendaki Bukit Berapit menuju ke arah Kuala Kangsar. Okey, ini disebabkan aliran trafik yang agak tinggi lah. Okey, kemudian ada kemalangan di kilometer 260.9 arah selatan. Okey, ini daripada Kuala Kangsar menuju ke Terowong Menora yang mengakibatkan lorong kanan ditutup. Okey, ini menyebabkan ada sedikit kesesakan lah, lebih kurang dalam anggaran dalam 2 ke 3 kilometer menuju ke Terowong Menora. Okey, kemudian ada sedikit perlahan lah daripada Sungkai ingin menuju ke arah Muslim River. Okey, seterusnya di kawasan tengah, trafik agak perlahan lah daripada Sungai Besi menuju ke arah Kajang, daripada Putra Mahkota menuju ke arah Arena Seremban, arah selatan. Okey, ini disebabkan tadi ada satu kemalangan di kilometer 275.5 arah selatan. Okey, dan juga disebabkan oleh cuaca yang agak hujan lebat lah. Baik, Muhammad Nizal. Ya, saya. Okey, kawasan-kawasan yang anda sebutkan tadi adalah kawasan-kawasan hotspot yang sememangnya seringkali berlaku kesesakan setiap kali menjelang musim perayaan. Tapi kita juga nak tahu apakah PLUS mengambil tindakan alternatif yang tertentu untuk memastikan keadaan trafik di laluan kawasan-kawasan yang anda sebutkan tadi itu sempena musim perayaan kali ini bagi mengelakkan sedikit ataupun mengurangkan sedikit kesesakan. Okey, untuk masa sekarang ini pihak PLUS, kiranya ada kawasan-kawasan yang mengalami kesesakan, kita akan memaklumkan kepada pengguna lah melalui paparan elektronik yang berada di Lebuh Raya kita, untuk pengguna boleh membuat rancangan perjalanan lah, sama ada untuk mengikuti Lebuh Raya ataupun mengikut jalan alternatif lah. Dan juga PLUS kita ada petugas-petugas kita sentiasa berada di Lebuh Raya untuk memastikan Lebuh Raya kita ini boleh digunakan dengan lancar lah oleh pengguna-pengguna Lebuh Raya kita lah. Baik, soalan terakhir saya mengenai cuaca keadaan ketika ini, adakah mengganggu kesesakan lalu lintas? Okey, untuk keadaan faktor cuaca buat masa sekarang ni di sepanjang Lebuh Raya kita dikabarkan oleh petugas-petugas kita bahawa hujan di kebanyakan tempat, terutama di sebelah utara, dan hujan ini juga lah mungkin menyebabkan kemalangan berlaku lah yang menyebabkan kesesakan ini lah. Juga di kawasan tengah pun sama jugalah, kawasan hujan lah sekarang ni. Baik, terima kasih Cik Nizal atas perkongsian itu bersama dengan Astro Awani.